Hai adik-adik, selamat datang ke program Kids and Cash. Kids and Cash dianjurkan oleh Securities Industry Development Corporation SIDC. Dan nama saya ialah Captain Cash. Dan hari ini Captain Cash akan ajar adik-adik cara menguruskan wang dengan bijak. Pertama sekali adik-adik kena tahu tepuk sorak Kids and Cash. Kids, Kids. Cash, Cash. Kids and Cash. Okey adik-adik, kalau nak tolong Captain Cash mengajar cara menabung dengan bijak, apa kata kita ikuti kisah adik Daniel dan juga kakaknya Sarah. Banyaknya duit kakak. Boleh bagi dia sikit tak? Banyak cantik. Daniel, nak kumpul duit macam ni bukannya susah sangat. Senang je. Kakak ajarlah Daniel macam mana nak kumpul duit. Daniel nak beli kasut bola yang Daniel suka tu. Boleh, tapi Daniel kena tahu langkah menabung dengan betul. Dia ada 5 langkah. Pertama, Daniel kena ada maklumat smart. Kedua, Daniel kena buat money plan. Ketiga, buat bajet. Keempat, Daniel kena tahu beza antara keperluan dan kemahuan bila nak belanja. Last sekali, buat macam ni. Catat balik apa yang kita dah belanja. Tu je. Macam susah je. Tak susahlah, Daniel. Nanti kakak tunjuk satu persatu, okey? Okey. Okey adik-adik, betul kata Sarah tu. Kalau nak menabung, ada caranya. Dan program Kids and Cash ni akan mengajar adik-adik langkah yang betul untuk menabung. Dalam episod seterusnya, kita akan belajar satu persatu langkah-langkah ni. Okey? Sehingga berjumpa lagi. Kids, Kids. Cash, Cash. Kids and Cash. Bye-bye.